negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalai Wanar. Hari ini 14 hari bulan Oktober 2025, jam tepat 3.30 petang, membuat sidang media ini di Kuala Lumpur lepas daripada tadi Prakash PA saya telah menyerahkan satu memorandum kepada ASP Vishak Malar, anak perempuan Asiro Sagi ASP daripada bahagian Urus Setia KPN Komunikasi Korporat Bukit Aman, di mana memorandum ditujukan kepada yang dihormati Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, Ketua Polis Negara, mengenai isu di mana Encik Subramaniam. Kita sebelum ini pun dah buat satu sidang media di mana kita memberitahu bahawa sidang media diadakan, tujuan kami adalah mengenai manipulasi satu sindiket yang diketuai oleh seorang wanita Mani Manggalam daripada kawasan Kuala Lumpur atau Selangor, dan Vijay Ganesh, seorang lelaki India daripada Kuala Lumpur ataupun di Selangor, dan beberapa individu lain yang telah memperdayakan Encik Subramaniam, di mana mereka katakan ada satu pelaburan mereka mengendaki duit daripada beliau. Beliau adalah seorang pengusaha, di mana mereka katakan pelaburan gold coin, dan mereka adalah individu-individu yang saya namakan tadi adalah daripada apa dia katakan, berkat daripada seorang Sami India yang membuat puja-puja semua dia. So dia mengatakan kepada Subramaniam, ini gold coin, you bayar macam ni, you boleh dapat gold coin yang direstu dan dipuja. Lepas tu dia pun percaya, oleh kerana dia adalah seorang pengusahawan. Duit EPF 580,000 duit EPF diambil melabur. Sedikit dah start daripada 500 sampailah 4 juta. Sampai 4 juta lebih dia dah melabur dalam hal ni. Lepas tu orang itu dia katakan, you akan dapat imbuhan. Ni boleh katakan Sami ni ada Sami, banyak tipu punya Sami lah. Ini satu daripada agensi-agensi Sami yang memperdayakan kebanyakan orang India lah. Ini Sami-Sami. Okey, dia pun melabur. Duit EPF dia ambil, dia melabur. Apa yang dia dapat duit daripada perniagaan dia, dia ada bas, pengendali bas. Dia ada lebih kurang 60 bas. So duit semua itu dia dah melabur. Sekarang dah jadi papa kedana. Sekarang semua pun sudah habis. Duit yang labur pun dia tak dapat. Kesihatan tergugat. Family pun sekarang ada masalah oleh kerana duit kan. Family. So dia ingat semua duit sudah melabur. So itu pun ada masalah keluarga oleh kerana angkara yang dimainkan, kecelakaan yang dilakukan oleh sindiket-sindiket. Ini adalah, kita tahu dengar. Ini adalah muka dia. Mani Manggalam, anak perempuan Ilayah. Ini pula Vijay Ganesh, anak lelaki Velasami. Ini adalah teko-teko yang memperdayakan beliau, dan di bawah ada lagi nama Taji Nisha Kawita. Dia masukkan duit semua, dia ada slip. So dia dah buat report polis pada 3 hari bulan September 2024. So lebih kurang 1 tahun lebih lah dah. Sekarang dah masuk 10 hari, ni 14 hari bulan Oktober. Dah 1 tahun lebih. Kita percaya sebagai di mana IPD telah membuka kertas siasatan. Tapi apakah selanjutnya? Tengok dia orang dia bayar duit, lepas tu dia orang ugut dia. Dia kata dia pernah diugut dan akan mengganggu keluarga dia, ahli keluarga semua takut. Lepas tu dia pergi Sentul, dia buat report demi keselamatan. Tetapi IO kes ni, dia sampai hari ni belum maklumkan apa-apa kepada dia. Sekarang dia telefon IO tak mau jawab. So tengok, demi keselamatan, siapa pun kita pergi report polis. Demi keselamatan ataupun tertipu, kita ada undang-undang. So negara kita ada undang-undang di mana kita harap pegar-pegar makan padi lah umpama. Kita tak kata, kita tak salahkan polis, kita harap mereka. So dia harap polis sampai 1 tahun lebih dia tidak dapat. Kalau tak dapat duit ke macam mana pun, polis kena tangkap mereka. Mereka dah identify siapa-siapa. Sekarang hari ni second press statement kita dah dedahkan. Pernah kata kan? Kita dah dedahkan dia sendiri dah dedahkan muka-muka semua. Polis kita pandai, dia pintar, cekap. Di kalangan negara Asia, polis kita lah yang paling cekap dan pandai dalam hal macam ni. Tetapi kenapa sampai sekarang belum ada tangkapan? Atau apa yang telah berlaku? Adakah mereka ditangkap? Soal siasat, apa yang telah berlaku? Sepatutnya dia kena tahu. Kita takut sekarang oleh kerana 4 juta duit banyak lebih. Begitu banyak.
Mungkin mereka dah ambil duit itu, kita takut dia dah keluar negara ke. Kalau polis ambil tindakan, dia tak boleh keluar negara. Pasport dia, mereka boleh rampas atau apa-apa tindakan mengikut undang-undang. Kalau dituduh mahkamah pun, pasport akan dirampas. Mereka boleh dijamin, tak boleh jamin, itu terpulang kepada yang arif. Tapi dalam hal ni sungguh keliru lah. Sampai 1 tahun belum ada. So maka hari ini satu press statement diadakan selepas Prakash serahkan memorandum di Bukit Aman. So tak sempat. So dia pergi buat penyerahan. So lepas dia balik kita adakan press statement ini. Kita harap siapa-siapa yang tengok ni tak kira lah siapa bangsa pun. Ada banyak sindiket dah mengatakan pelaburan ini cepat kaya lah. Dia kata cepat kaya, tapi akan jadi cepat papa ke dana. Nak makan pun tak boleh, tak ada duit. So ini yang menyusahkan rakyat. So sepatutnya ahli parlimen dalam negara kita, mereka harus bertungkus lumus, memberi penerangan. Kita war-warkan daripada jabatan penerangan, memberi penerangan kepada orang ramai mengenai hal ni. Kalau kita pergi ATM, kita nampak dalam ATM, bank ada ambil inisiatif menerangkan jangan terpedaya kepada penipuan. Itu tak cukup. Dalam hal ni kita mohon IGP yang baru ini, kita harap sangat beliau ambil tindakan yang tegas dan membuat satu liputan kenyataan media supaya orang-orang seperti ini, sindiket seperti ini ditangkap. Saya percaya lebih ramai lagi ada mangsa yang tak tampil depan lah. Dia tampil depan, ada banyak lagi mangsa. Sekarang dia berani dedakkan siapa muka-muka dia tu. So kita harap polis ambil tindakan, tangkap dia orang. So bawa ke muka keadilan supaya lebih ramai lagi tak jadi mangsa. Mr. Subramaniam, you bayar daripada mula you bayar 500. Ya. Lepas tu dia kata apa, Sami macam mana dia Sami memperdayakan Cik Subramaniam? Ya, saya terus saja. Dia kata Sami surat puja ini gold coin, you masuk duit, you akan dapat. Banyak. Dapatlah selalu you kena masuk. Saya stop, dia panggil masuk. Tak ada. Yang apa yang saya masuk itu, tak dapat. Habis dia cakap ni kali saja. Kali ini saya masuk, lagi pun dia tambah juga. So saya tanya satu sajalah. Tengok, kalau kita bayar, mula-mula you start bayar 500. Bila you bayar 500, dia terdapat. Lagi apa saya you kasih tambah masuk? Pasal dia cakap ini tak cukup. You ambil besar lah. You ambil besar? Besar lah. Saya pun sudah diikut. So beliau pun ikut apa dia kata. So bila you take up dengan dia melalui telefon, apa you rasa? Macam saya pening sudah nak cari duit juga. Dia diperdayakan, mungkin ada mantra ke apa kita tak tahulah, dia ada jampi ke apa tak tahu. Bila dia telefon ambil, dia cakap you masuk duit, you pun masuk. Masuk. Saya tak ada saya punya nama. Macam kena pukau lah. Saya beranak, time semua dia sudah tahu. Atau macam mana dia tahu. Semua apa saya buat semua dia tahu. Oh, dia memperdayakan dengan mengatakan, okey umpamalah semalam you pergi di tempat, you lahir pada masa ini, you bernasib mungkin baik, you kena melabur. So dia pun terpedaya dengan kepercayaan dia. Maka macam kena pukau jugalah ni ya. So kita minta orang ramai ya daripada kalangan rakyat Malaysia jangan terpedaya dengan kata-kata macam ni, jangan terpedaya lah. So harap sangat pihak polis sajalah harapan Mr. Subramaniam. Pasal itu polis yang Aibu kata dia sudah kesan mula-mula lah 1 tahun sebelum ni. Bila saya sambil dokumen dia kata dia nak buat tangkapan second day lah. First day dia sudah kesan. Mungkin besok hari ni kita buat tangkapan. Dia nak panggil saya. Lepas tu saya call dia, langsung tak jawab. Sekarang you Encik Subramaniam call, dia tak jawab tak? Jawab. Okey, dia sudah WhatsApp saja. Oh, ada WhatsApp lagi? Dia ada WhatsApp saja. Siapa hantar WhatsApp? Itu Mani Manggalam? Bukan, dia tak ada WhatsApp, dia call. Oh, sekarang pun Mani Manggalam ada call jugalah? Dia tahun lepas lah, last. Saya rekod dia punya, dia sudah tahu. Oh. Saya tukar telefon, ada masalah. Saya rekod dia punya suara, sudah ada. I see. Duit. Saya nak balik duit dah. Sudah susah sangat. Semua dah jual. So tengok polis kita mohon kehilangan duit bukan satu orang, banyak orang macam ni. So bila kita buat satu report, polis buka IP, dia jalankan siasatan, kita bukan minta magic tau. Dia dah ambil 1 tahun. Report dibuat pada 3 hari bulan September 2024. So sampai sekarang belum ada maklum balas daripada pihak polis. So mula-mula polis kata dekat dia IO case ni lah. Saya tak mau dedakkan nama, sendiri pun tahulah dia apa. IO case ni dia kata dia dah tahu kesan tempat tu, tempat semua dia tahu siapa. Dia pun dah bercakap dengan dia orang. Dia polis pun dah IO pun dah cakap dengan orang tu.
Lepas tu terus senyap. Lepas tu, Kemungkinan ada sesuatu lah. Itu tuan-tuan yang tengok tahulah. Saya tak payah cakap kemungkinan ada sesuatu. So kita harap bang, hanya kita harap Ketua Polis Negara lah, Tan Sri Datuk Sri, dia akan bantu dalam selesaikan hal ini, menyaran jabatan-jabatan perkenaan di Bukit Aman supaya mencari kesan dan buat tangkapan segera. Okey, sekarang harta apa yang tak ada? Boleh tak cerita apa harta yang saya ada kedai dua. kedai dua? Jual sudah. Saya jual lagi Lagi itu tanah, tanah. saya tak ada hutang. Saya minta ronda masih. Berapa luas tak? 1.8 million. Saya beli dulu. 1.8 juta. Lepas tu saya rumah, saya ambil refinance balik Di finance balik 500,000. 500,000. Lagi RSP Bank, saya ambil juga 500,000. Lepas tu saya punya mak gold ada sendiri punya, semua pergi bawa dia belajar. Sudah habis, tak boleh angkat. You may van last punya apa tu kereta wildfire. Bas, welfare, bas pun Bas. dekat 18 biji sebelah. 18 biji. Saya jual lori 5 jual. Sudah jual habis. Cuma sudah. Dan last saya punya welfare, saya ada itu apa Lexus pun saya jual sudah. Mercedes satu ada jual. Lepas tu last saya pakai Lexus itu saya pakai dah 2 bulan, berapa hari tak bayar sudah tarik. Lepas tu saya kena apa pun tak ada. Ini kejadian sudah berapa lama? Start kenal dia berapa lama orang tu? Itu saya 54 umur sampai sekarang 64. 10 tahun. 64. Dalam tempoh 10 tahun tu, Uncle tengok tak berita keluar pasal scammer? So Uncle ada terfikir tak masa tu? Memang tak sedar? Dia telefon saja saya sudah tangan semua sudah. Ras macam mana dia sedar tahu bila kereta wildfire dia ditarik Sudah ada saya tengah jalan tau. Balik pun tak boleh. Saya sekarangnya jam saya apa pun tak bawa. Duit pun tak ada. Minta kawan mari ambil balik. So sekarang duduk di Ada mana? dia pesan Sekarang duduk mana? workshop. Sebatang kara lah sekarang dia tinggal, keluarga tertinggal. Dia tinggal sebatang kara di workshop dia. Uncle buat pelaburan ni semua anak-anak Oh, tak kan, ada cik. buka kata ini sudah salah ke apa ke tak ada. Ada. Tak ada dia sini. Memang ikut saja. Anak-anak tak ada bawa ibu buat kat kata ini dah kena mana kau ke tak ada. Dia orang tengok ada salah dia orang. Isu dia macam ni, dia kata pukau lah. Dia kata pukau. Tapi kita tak, saya kalau saya tak percaya ni. Tengok, pukau-pukau pun, kalau dia straight nampak pukau macam, pukau-pukau pun tak tahulah. Mungkin sebentar saja. Kelip mata saja boleh pukau. Tapi ni 10 tahun takkan pukau macam ni. Tetap apa benda dia nampak, dia kata you dah dapat gold coin, Sami dah puja. Dia memperdaya lah, Sami sudah puja itu gold coin, you tambah duit, you lagi boleh dapat. Tambah duit, lagi boleh dapat. Kalau tak ada tambah, dia kata you susah lagi. Gerdi kena suruh. Gerdi. Itu maksud saya kan, anak-anak tak tegur macam ini dah lain macam kan. Itulah pasal anak-anak tegur. Sekarang dia pun dah fed up. Dah berpecah lah family. Duit sekarang keluarga pun susah. Oleh kerana ketamakan. Nak jadi dia dah kaya dah. Lagi kaya. So dia percaya sangat. Oleh kerana mungkin Tuhan akan beri pecah bumbung masuk. So dia percaya sangat. Sami itulah dia kata Sami. Sekarang susah kan. Tapi macam mana pun Malaysia ada undang-undang. Bila dia dah buat report, kita bukan kata 100% kena dapatkan duit balik. Kena buat tangkapan, siasat. Apa Sami? Siapa Sami dia? Siapa perempuan ini Mani Manggalam bersama dengan Vijay Ganesh? Siapa kena tangkap? Biarlah. Saya percaya macam dia, saya masuk di akaun dia sendiri. Itu saya percaya macam mana pun kita dapat balik. Yang semua ni betul, dia punya akaun tapi di banking. Dia ada hitam putih tau. Dia ada hitam putih. Dia masuk akaun nama yang Mani Manggalam dengan Vijay Ganesh. So dia percayalah. Okey, ini berani dia orang bagi nombor akaun sendiri. Maka boleh dapat. Ini satu cara scam lah. Dia kakak sendiri yang ada akaun sendiri punya gaji. Saya online akak tak takut. Tapi tak pernah jumpa. Langsung tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa dua orang. Belum tak. Dia ada nampak dia orang. Ada 3 kali dia nampak dia orang. Dia 3 kali ada jumpa dia orang. So dia kata masa dia nampak dia kata okey you akan dapat balik. So bila dia nampak dia lagi terpedaya lah.